Okey, jom kita bincang tentang perkara ini. Kepada semua wira Hospital Sultan Idris Shah, kita tahu jadual anda memang sentiasa padat kan? Menyelamatkan nyawa, menguruskan pesakit, selesaikan hal pentadbiran, pendek kata kerja memang tak pernah habis. Tiba-tiba, anda dapat notis wajib buat 2 program saringan kesihatan baharu pula, Cospen Wow dan Prisma. Mesti ramai yang mengeluh panjang dan tertanya-tanya, aduh, kenapa perlu buat semua ini sekarang? Jangan risau. Dalam sesi pengerangan ringkas ini, kita akan rungkaikan segalanya dengan pantas dan santai. Dan di sinilah wira khas kita masuk gelanggang. Kenalkan, Captain Wow, pakar kesihatan pekerja kita yang paling ceria dan berkarisma. Untuk sesi kali ini, saya akan menjadi wakil anda. Saya akan bertanyakan semua soalan-soalan cepu mas yang sedang bermain di fikiran anda tu, dan Captain Wow sedia untuk memberikan jawapannya. Okey, dah sedia? Jom kita mulakan sesi Q&A kita. Soalan pertama yang saya ajukan kepada Captain Wow, apa sebenarnya program Cospen Wow dan Prisma ni? Jawapannya cukup padat dan bermakna. Satu adalah untuk kesihatan fizikal anda dan satu lagi khas untuk kesejahteraan mental anda. Pengurusan hospital sebenarnya mau menjaga anda secara holistik, menyeluruh. Anda ni bukan sekadar pekerja yang datang punch card dan balik, tapi anda adalah insan yang perlukan keseimbangan tubuh dan minda untuk terus berkhidmat dengan cemerlang. Persoalan seterusnya yang mesti anda fikir, kenapa nak kena jawab dua-dua? Tak boleh ke pilih satu je? Jawapan Captain Wow sangat tegas. Tak boleh wira-wira sekalian, sebab tujuannya berbeza. Cospen Wow tu fokus untuk pantau kesihatan awam anda bagi mencegah penyakit tidak berjangkit dan ia direkod dalam sistem MyVAS. Prisma pula, ia menilai tahap stres dan burnout anda dan sebenarnya bertindak sebagai dokumen perlindungan perundangan OSH di bawah spesifikasi DOJ. Jadi, walaupun berbeza, kedua-duanya tersangatlah penting. Lepas tu saya tanya lagi, adakah benda ni wajib? Jawapannya adalah, ya, memang wajib. Di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pindaan 2022, pihak pengurusan hospital secara sah memikul tanggungjawab untuk memastikan persekitaran kerja anda betul-betul selamat, bukan saja dari segi fizikal tapi juga mental. Maknanya, pemantauan ini adalah bukti nyata yang tekanan kerja anda tu sentiasa dipandang serius oleh pihak pengurusan. Okey, mari kita tengok macam mana ia dilaksanakan. Kita mula dengan Cospen. Wow, apa yang akan diukur nanti? Cukup ringkas je. Indeks gisim badan atau BMI anda, ukuran lilit pinggang, ujian tekanan darah, paras gula atau kolesterol dalam darah dan juga status merokok anda. Langkah-langkah pemantauan asas macam inilah yang menjadi kunci pertahanan awal kita dari sebarang penyakit berbahaya pada masa hadapan. Habis tu, macam mana pula dengan Prisma? Dengar sini, ini bukan kaji selidik biasa yang anda selalu nampak tu. Ujian Prisma ni menggunakan instrumen khas bernama Leo 26 yang akan menanyakan soalan-soalan telus tentang realiti kerja anda setiap hari. Contohnya, macam mana dengan beban kerja yang menghampak bahu anda? Cukup ke sokongan dari rakan sekerja? Ia siap guna parameter klinikal sebenar lagi tahu. Macam skala Worley untuk kesan depresi dan skala Copenhagen untuk kesan burnout atau kelesuan upaya pekerjaan. Sangat terperinci. Okey, sekarang kita masuk ke soalan panas yang saya tahu ramai sangat yang risau. Adakah data peribadi dan tahap stres saya ni akan betul-betul dirahsiakan? Macam mana kalau bos atau ketua jabatan saya tahu? Boleh terjejas ke markah penilaian prestasi saya nanti? Sejujurnya, ketakutan ni sangat berasas, tak kiralah di mana-mana tempat kerja sekalipun. Tapi, Captain Wawe terus beri jaminan penuh kepada saya. Jangan bimbang, bayangkan semua data anda tu dikunci rapat dalam sebuah peti besi kebal. Ia dilindungi sepenuhnya di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 dan juga Akta Perlindungan Data Peribadi atau PDPA. Semua data Prisma ni akan dihantar terus ke Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan kita melalui satu sistem berpusat yang sangat ketat kerahsiaannya. Ia direka semata-mata untuk bantu baiki sistem kerja di hospital, bukannya nak cari salah anda sebagai individu. Jelas kan? Malah bila saya provok sikit dan tanya macam mana kalau keputusan saringan fizikal atau mental saya tu berisiko tinggi, kena hukum atau kena panggil ke? Captain Wow terus tekankan satu prinsip penting yang kita amal di hospital ni, no blame culture atau budaya tanpa menyalahkan. Dengar ya, tiada istilah hukuman di sini.
Jika keputusan tu menunjukkan anda sedang bergelut atau struggle, itu sebenarnya adalah isyarat kecemasan untuk sistem bertindak membantu anda, bukan sama sekali untuk menghukum. Jadi, apakah bentuk bantuan yang ditawarkan tu? Sebenarnya ada pelbagai pintu sokongan yang sedia terbuka untuk anda. Kalau parameter fizikal anda tak normal, anda akan segera dirujuk ke klinik untuk rawatan lanjut. Kalau didapati tahap stres anda terlalu tinggi pula, unit USH akan tawarkan sokongan seperti sesi bersama kaunselor, program bantuan pekerja ataupun rujukan kepada pakar psikiatri. Kenapa kita buat semua ni? Sebab kesejahteraan wira-wira HSIS adalah keutamaan mutlak kita. Baiklah, soalan yang terakhir, macam mana cara nak sertai saringan ni? Alah, sangat mudah. Ada dua laluan berbeza. Kalau anda bertugas di jabatan klinikal iaitu kumpulan A, anda cuma perlu hubungi penyelaras OSH atau POSH di jabatan masing-masing dan imbas kod QR yang mereka berikan. Tapi, kalau anda dari jabatan bukan klinikal atau kumpulan B, anda hanya perlu hadir ke klinik warga mengikut jadual yang telah ditetapkan. Senang kacang je kan? Ada masalah teknikal. Macam mana kalau ward anda perlukan alat tambahan macam mesin darah tinggi dan glukometer atau tiba-tiba link untuk jawab VHO tu buat hal? Jangan jadikan itu alasan untuk tak buat ya. Kapten Wow sempat berpesan, terus saja rujuk kepada wakil POSH jabatan anda yang memang sedia nak tolong atau hubungi terus talian unit OSH untuk tindakan segera. Pasukan bantuan kita memang sentiasa standby untuk melancarkan urusan anda. Sedar tak sedar, kita telah pun sampai ke penghujung sesi Q&A kita untuk hari ini. Ingat ya, Cospen Wow dan Prisma ni bukanlah sekadar borang kosong untuk diisi. Ia sebenarnya adalah perisai pelindung fizikal dan mental untuk kelangsungan kerjaya anda di HSIS. Platform sokongan yang paling selamat dan rahsia telah pun disediakan demi kecemerlangan kita bersama. Jadi, sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan ini. Adakah anda bersedia untuk menjadi wira kepada kesihatan anda sendiri hari ini? Luangkanlah sedikit masa buat saringan ini dan tolong jaga diri anda sama seperti mana anda menjaga pesakit-pesakit anda setiap hari. Jumpa lagi.